Patung jerami. Malam itu, Alif baru pulang kerja sambilan di sebuah kedai makan. Jam sudah pukul 11.50 malam. Dalam perjalanan pulang, dia teringat cerita kawan-kawan yang pernah mencabar dia. Kau berani sangat kan? Cubalah ritual patung jerami tu. Orang cakap kalau buat betul-betul tengah malam, roh akan datang tunjukkan siapa musuh kau. Alif gelak besar. Dia memang jenis suka cabar benda-benda mistik. Baginya semua itu cuma cerita karut. Sampai di rumah, dia kumpul jerami kering dari belakang stor, ikat jadi bentuk tubuh kecil. Patung tu memang buruk tapi cukup menyerupai tubuh manusia. Dia ambil pen marker tulis namanya di dada patung. Lepas tu, dia tikam jaringnya dengan jarum, lalu diteskan darahnya sendiri pada wajah patung tu. Jam loceng telefon berbunyi tepat 12.30 malam. Alif bawa patung tu ke belakang rumah, nyalakan api kecil dan bakar. Pada mulanya, cuma asap nipis naik perlahan. Dia ketawa sendirian nak rakam untuk TikTok. Tapi, tiba-tiba, patung tu tak hangus sepenuhnya. Api padam sendiri dan wajah pada jerami tu perlahan-lahan membentuk mukanya sendiri. Apa hal ni? Bisiknya. Apa hal ni? Bisiknya. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Bau busuk jerami reput menyelubungi. Di hujung halaman ada bayang tinggi besar seakan manusia. Tapi kepalanya separuh jerami, separuh tengkorak. Mata merah menyala. Alif terus masuk rumah, kunci pintu. Tapi sepanjang malam, dia dengar bunyi geselan jerami di dinding biliknya. Sesekali ada bunyi ketukan di tingkap. Perlahan tapi berulang-ulang. Malam kedua, bila dia bangun tidur, patung jerami yang separuh terbakar itu ada di bawah bantalnya, basah dengan darah. Dia buang jauh ke sungai. Tapi bila balik rumah, patung itu sudah ada semula di atas mejanya. Malam ketiga, dia terjaga bila terdengar suara berat berbisik. Kau panggil aku. Aku datang. Bayangan tinggi itu berdiri di hujung katil dan di lantai penuh dengan serpihan jerami, seolah-olah ada orang baru selesai mengisi patung. Hari ke-7 selepas ritual, Alif langsung tak keluar bilik. Kawan serumahnya pelik sebab bau busuk mula merebak. Bila mereka pecahkan pintu, Alif ditemui sudah mati. Matanya terbeliak. Wajahnya penuh jerami yang tumbuh keluar dari mulut dan telinganya. Di sudut bilik, ada patung jerami sebesar manusia penuh dengan wajah Alif terukir jelas di mukanya. Senyuman lebar itu kelihatan seperti mengejek sesiapa yang melihatnya. Sejak malam itu, kawan-kawannya bersumpah tak akan lagi menyebut atau cuba ritual aneh hanya kerana cabaran atau konten. Pengajaran. Ritual bukan permainan. Setiap ritual ada asal-usulnya. Kadang-kadang ia dicipta sebagai amaran, bukan hiburan. Jangan pernah cuba buka pintu yang tidak mampu kita tutup semula.